Makanan berasaskan ubi ni memang terkenal di Kelantan. Mengikut satu komen yang saya dapat dari video saya sebelum ni, ada orang kata makanan berasaskan ubi ni banyak dibuat masa musim banjir kerana ubi kena gali untuk elakkan ubi tumbuh buruk dalam tanah apabila ditenggelami air banjir. Jadi itulah sebabnya kenapa makanan berasaskan ubi ni banyak dijumpai pada musim banjir. Seingat saya lah, masa saya berada di Kelantan dulu, kawasan yang banyak tanam ubi keledek atau gitato ni ialah kawasan Tok Bali. Jadi kalau korang nak dapatkan ubi keledek fresh, boleh ke Tok Bali masa musim mereka menuai ubi kat sana. Macam-macam jenis ubi keledek korang boleh dapat kat sana. Ada warna purple, oranye, putih dan macam-macam lagi lah. Antara makanan yang terkenal di Kelantan yang berasaskan ubi ialah yang pertama, ubi kayu rebus. Ubi kayu dikupas, dipotong, lepas tu direbus sampai empuk ataupun dikukus lah. Lepas tu ubi ni dimakan panas-panas dengan kelapa parut ataupun gula. Biasa ubi rebus ni famous waktu hujan lah. Sedap makan dengan kopi O. Yang kedua, tapai ubi. Ubi kayu direbus atau dikukus. Lepas dia sejukkan tu dia akan campur dengan ragi. Lepas tu dia peram beberapa hari lah. Bila dah masak, ubi tu dah masak sekata, makan macam tu je lah. Rasa dia memang sedap lah, rasa masam manis gitu. Ketiga, kuih Cik Mek Molek. Kuih ni memang famous lah kat Kelantan. Dia buat daripada ubi keledek direbus, kemudian dilenyek. Lepas tu dia buat bentuk lonjong macam tu. Kat dalam tu diisi dengan gula. Bila digoreng, gula tu akan mencair jadi air gula. Masa makan tu sedap lah. Rasa air gula dia tu manis-manis, sedap, memang sedap. Yang keempat, ubi keledek goreng. Yang ni memang famous lah. Setiap hari ada jual lah tepi jalan dengan sekali dengan pisang goreng. Ubi keledek ni dia kupas, lepas tu dia potong panjang-panjang, disalut tepung, lepas tu digoreng. Lepas tu biasanya makan macam tu je lah, memang sedap lah. Yang kelima, kuih belebat ubi. Ubi keledek dikupas kulit dan dipotong bentuk dadu, lepas tu dikukus hingga separuh empuk. Guna tepung beras, gula, garam, santan dan air untuk buat tepung lemak warna putih tu. Ubi tadi digaulkan dengan adunan tepung beras ni, lepas tu dibalut dengan daun pisang dan dikukus hingga masak. Biasanya makan macam tu je lah. Tekstur dia lembut tu memang sedap lah. Rasa ubi tu sangat-sangat sedap. Yang keenam, getuk ubi. Ubi kayu direbus hingga empuk, kemudian dilenyek dan digaul dengan gula dan kelapa parut. Lepas tu dibentuk menjadi bulat dan disalut dengan tepung dan digoreng hingga masak. Bentuk dia macam big ball lah, dan makan dia memang sedap lah, makan panas-panas macam tu. Yang ketujuh, ubi tonyoh. Ubi kayu dibuang kulit dan dipotong, ditonyoh pada pemarut sayur jadi bentuk panjang-panjang halus. Biasanya ubi ni yang dah diparut tu dia akan direndam dalam pewarna oranye dan dikukus hingga empuk. Biasanya ubi tonyoh ni dia akan dihidangkan dengan kelapa parut dan juga air gula Melaka. Itulah dia 7 senarai makanan yang terkenal di Kelantan yang berasaskan ubi. Jadi saya nak tanya orang Kelantan lah, ada lagi tak makanan lain yang berasaskan ubi ni yang famous di Kelantan? Cuba